Hari ni aku nak bawa geng-gengmu makan ya tofu, tempat favourite aku. Nak ikut. Ni tempat dia. Dia tutup setiap hari Jumaat. Ya tofu ni ada dekat Kampung Pandan. Ni antara ya tofu tempat favourite aku. Tempat ni memang jadi ya kan. Tu mari ambil pilih gitu. Aku tak boleh nak pergi dekat Saramau kan. Lepas tu ni dia tutup setiap hari Jumaat memang tutup. Lepas tu sepanjang bulan puasa memang tak buka juga. Lepas tu harga dia ada kat atas. Ni suasana kedai dia. Betul-betul kadang dia ada ABC. ABC dia pun jadi juga. So aku dah order dah makanan aku. Jangan. Kita tunggu makanan siapa. Ayah. Harga dia pun tak mahal sangat sini. Okey. Makan kos. Makan. Makan baik. Kejauh nak 5. Kita nak 5 baik. Nanti bila tengok gambar sesuatu buahnya nak campur nak ada. Nak asing ah? Asing kan. Jadi ada bagi nombor, lepas dia bagi nombor. Nombor dia kat atas tu. So abang ni lah dia akan potong-potong dengan pantasnya. Dia 2-3 kali dah repeat kat sini memang okey. So korang boleh pilih lah. Kat sini dia ada ni basic ni dia campur sekali lah. Yang ni asing sos, dah sos asing. Yang ni sup, ada sup, asing sos. Lepas tu ni rendam sup. Dia letak sup sekali dalam ni. So harga tu dia tulis kat situ. Tu berapa bang? RM20? RM20.60. Banyak kan? InsyaAllah. Sepinggan ni penuh. Baru RM20. Bawang goreng. Okey. Makan yang ni dah siap, kita tunggu sos dia. Sebab nak asing budak-budak ada lah. Tak ada anak-anak. Makan sekali dengan anak-anak, jadi kita asingkan je lah. Sekejap dia. Dia letak sup dulu. Sup. Okey, Iman angkat yang ni dulu. Bawa ini, pergi ke atas meja. Okay, go. Okay, sup siap. Okay, kita hantar sup juga sekejap. Ambil dia punya sambal ke apa. Okay. Terima kasih bang. Bye. So inilah semuanya. Kalau minta asing, dia akan bagi gini lah. Dia akan bagi apa yang kita ambil tadi. Lepas tu dia ada bagi sup. Lepas tu dia ada bagi sos ya tofu dia. Lepas tu dia bagi sambal dia. Nasi daun keladi. Jadi kita dah letak sup. Aku suka campur sup. Campur dengan dia punya sos tadi. Memang sedap. Memang sedap. Sangat-sangat sedap. Apa nak mari boleh mari. Okey, aku makan dulu sampai habis. Nanti aku sambung. Okey gang, dah habis dah. Alhamdulillah. So jom kita bayar. So ni dia punya harga kat sini. Dia tulis kat pinggang, kat belakang. RM20.60. Kakak, nak bayar kak? Makan berapa? RM20.60. RM20.60. Okey. Air 04. Dah, itu saja. Itu je. RM21.40. RM21.40. Kenyang dah. Kak. Terima kasih. Terima kasih ya. Orang Belatu aja. Habis-habis lagi. Kalau mari petang lagi lah. So ni waktu buka dia 11.40 pagi hingga pukul 8 malam. Jumaat cuti. Macam ni lah suasana dia. Kalau parking kereta tepi-tepi gini lah. Beres. Maklumat terima tak? Terima boleh mari. Beres.